Mendam berahi? Kau tahu tak pasal kapal mendam berahi ni? Tak tahu. Mendam berahi ni maksud dia lupa daratan kerana cinta. Dan ia merupakan kapal yang gah waktu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan baru-baru ni ada penggalian kapal yang mungkin dikatakan kapal mendam berahi. Kau nak ikut aku buat research tak? Okay, jom. Guys, kita dah sampai dekat tapak ekskavasi penggalian di Pulau Melaka. Inilah dia, tapak ekskavasi penggalian di Pulau Melaka. Antara artifak penting yang ditemui iaitu mata wang Kesultanan Melaka zaman pemerintahan Sultan Mahmud iaitu antara tahun 1488 hingga 1511. Pecahan seramik seperti tebikar dan porselin dari dinasti Song, Yuan dan Ming, mata wang Portugis dan Belanda jenis VOC atau Syarikat Hindia Timur Belanda. Penemuan bahan-bahan ini dipercayai ekoran perubahan aras air dan kerja-kerja penambakan laut di sekitar Pulau Melaka sehingga menyebabkan artifak itu terlihat di permukaan lumpur dan daratan. Setakat ini, kebanyakan artifak, shilling dan serpihan rangka kapal ditemui di permukaan iaitu di atas tanah. Namun kita yakin terdapat lebih banyak lagi di bawah tanah dan mungkin ada artifak yang masih elok seperti seramik pada zaman tersebut. Jadi, inilah dia keadaan terkini tapak ekskavasi penggalian ini. Tapi, ada banyak lagi soalan yang tak terjawab. Apa kata kita berjumpa dengan orang yang terlibat dengan ekskavasi ini? Jomlah guys. Okay guys, so sekarang kita nak pergi interview salah seorang yang terlibat dengan ekskavasi di tempat penggalian kapal yang kita pergi tadi. So korang ikut tak? Okay, jom. Jadi saya sekarang bersama dengan salah seorang anggota unit arkeologi di Perbadanan Muzium Melaka iaitu PERZIM yang terlibat dengan ekskavasi penggalian serpihan kapal ini di Pulau Melaka. Jadi Encik boleh perkenalkan diri Encik di kamera? Nama saya Norman bin Muhammad Baharudin, bertugas sebagai kurator untuk Perbadanan Muzium Melaka. Selain berperanan untuk menguruskan Kompleks Muzium Samudera, saya juga terlibat secara langsung sebagai dalam unit arkeologi untuk Perbadanan Muzium Melaka. Dan sebenarnya bukanlah saya seorang, banyak lagi pakar-pakar lain yang terlibat. Since jumpaan ini ditemukan di Melaka, dan pastilah Perbadanan Muzium Melaka perlu memainkan peranan utamalah untuk kerja-kerja penggalian kapal karam. Sebenarnya kalau kita ikut kronologi, kita menerima laporan daripada orang awam lah pada tahun 2001 menjumpai serpihan di Pulau Melaka. Berdasarkan siasatan awal, kita meyakini yang potensi dia besar. Jadi kami memulakan proses penyelamatan arkeologi, dan apabila kita memulakan kerja-kerja ini, memang kita yakin jumpaan ini adalah sangat penting berdasarkan temuan-temuan yang ditemui ketika itu. So kayu-kayu yang terdampar di atas lumpur kita cuba selamatkan, dan kita cuba collect data-data lah daripada kayu tersebut, dan kita yakin tapak ini amat berpotensi, merupakan tapak tinggalan kapal karam yang sangat besar lah untuk negara kita. Untuk mengaitkan jumpaan ini dengan kapal mendam berahi adalah mungkin pada saya agak terlalu awal. Sebenarnya banyak lagi kajian. Sudah pastilah kapal mendam berahi itu kapal yang agak gagah, yang masyhur dengan ukiran-ukiran, dengan kayu-kayu yang mungkin bernilai tinggi. Temuan yang kita jumpa setakat ini, saya boleh menyatakan mungkin tiada kaitan. Berdasarkan kata-kata Encik Norman, beliau berpendapat bahawa spekulasi kemungkinan kapal mendam berahi dengan penemuan serpihan kapal ini masih lagi jauh untuk dikatakan dan memerlukan lebih lagi pencarian dan pengesahan. Okay guys, so kita dah tahu sedikit pasal kapal ni berdasarkan penjelasan Encik Norman. Tapi korang dah jelas? Belum? Okay, tak apa. Jom ikut aku. So, korang tahu tak kita kat mana sekarang?
Inilah Muzium Istana Kesultanan Melaka, di mana diorang pamerkan replika Mendam Berahi. Korang nak pergi tengok tak? Alright, jom. Oh, so guys, inilah dia replika kapal Mendam Berahi. Seperti mana kita tahu, Mendam Berahi ialah kapal diraja Kesultanan Melayu Melaka yang melambangkan kehebatan zaman maritim Melayu. Kapal ini dianggarkan direka bentuk pada zaman 14,000 hingga 16,000 Masihi serta berketinggian 7 tingkat. Bahagian dalamnya dihiasi dengan ukiran papan kambi dan warna diraja, dan di tengah kapal pula berdirinya tiang agung iaitu nadi pelayaran utama. Pada satu masa, kapal ini digerakkan oleh seramai 58 pendayung, menjadikannya simbol kekuatan dan kegemilangan Melaka di lautan. Jadi, berdasarkan hikayat Hang Tuah, kapal ini dihadiahkan kepada Hang Tuah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kapal ni benar-benar wujud atau sekadar hikayat? Jadi sekarang saya bersama dengan salah seorang yang lebih mengetahui pasal hikayat kapal Mendam Berahi ini. Jadi Encik boleh perkenalkan diri kepada kami? Okey, terima kasih. Nama saya Hamili. Kalau di media sosial orang lebih mengenali saya sebagai pemuisi senja. Tapi daripada saya kecil, saya memang minat membaca kisah-kisah sejarah. Sampailah saya jadi pemuisi senja ni. Daripada pengetahuan melalui pembacaan, saya dapat pengetahuan melalui lisan daripada kisah-kisah orang lama. Saya secara peribadi, itu bukanlah kapal Mendam Berahi. Sebab daripada apa yang saya diberitahu, Mendam Berahi ni digaibkan dan sampai sekarang masih belum ditemui. Kena ingat, teknologi perkapalan Melayu ni dia dah ada daripada zaman sebelum zaman para mesuara. Dia dah ada pada zaman Tok Kanda Ibrahim. Tok Kanda Ibrahim ni Raja Orang Laut. Raja Orang Laut. Mendam Berahi dia hanya salah satu monumen. Salah satu. Ini pun adalah zaman Sultan Mansur Shah. Sebab memang pada zaman Tuanku Para Mesuara ni, kita ada satu kapal namanya kapal Awan Hitam yang jauh lagi besar daripada Mendam Berahi. Jadi kalau saya suka, kalau saya nak simpulkan, dia bukan sekadar pada Mendam Berahi, tapi kita kena melihat daripada mata buru. Keilmuan Melayu ni adalah keilmuan jauh lebih besar. Keilmuan bahasa, dia memahami bahasa alam. Encik Hamizi juga telah terangkan tentang keilmuan Mendam Berahi yang lebih dari hanya sekadar kapal, tetapi ia juga melibatkan keilmuan bangsa Melayu, bahasa-bahasa dan kisah lama yang menunjukkan kesaktian zaman Melayu Melaka. So menarik tak tadi penjelasan dari Encik Pemuisi Senja pasal legenda dan hikayat Mendam Berahi ni? Korang mesti nak tahu lagi kan? Sekejap. Dah sampai kat galeri Warisan Kota Melaka lah guys. Korang nak ikut aku masuk tak? Jom. Jadi bersama saya sekarang adalah Ketua Penyelidik dan juga merupakan orang pertama yang menemui penemuan di tapak ekskavasi tersebut. Dan sebelah beliau adalah Kurator Arkeologi Darat yang juga terlibat dengan ekskavasi tapak penggalian kapal ini. Jadi sebelum saya bermula, boleh Datuk dan Encik perkenalkan diri? Ya, saya Datuk Dr. Dainisa Sharma dan kebelakangan 30 tahun saya bekerja dalam pemulihan alam sekitar. Tapi sekarang sebagai Profesor Adjunct di Universiti Malaysia Terengganu. Saya Muhammad Termizi bin Hasni daripada Jabatan Warisan Negara. Sekarang bertugas di Cawangan Arkeologi Darat, bahagian arkeologi. Sebenarnya peranan saya peranan yang paling kecil sekali lah kalau berbanding dengan warga daripada Jabatan Warisan. Pada 2019, kawan-kawan saya melaporkan bahawa ada satu tapak dekat dengan Pulau Melaka di mana terjumpa koin-koin Kesultanan, koin Portugis dan serpihan seramik. Jadi saya pun melawat tapak tersebut dan saya mula mengutip beberapa koin dan seramik. Datuk Dino pun jelaskan juga tentang bagaimana beliau membuat laporan pada tahun 2020 mengikut Akta Warisan 2005 kepada Jabatan Warisan Negara tentang pembuatan laporan jika menemui sebarang artifak. Untuk makluman,
seperti mana yang Datuk Dino, saya panggil Datuk Dino boleh? Seperti mana yang Datuk Dino maklum 2020 dia memberikan satu laporan kepada Jabatan Warisan Negara, dan Jabatan Warisan Negara apabila dia mendapat satu laporan daripada mana-mana masyarakat, orang awam atau persegerian, jadi kita akan turun ke site untuk lihat sama ada potensi ada tak nilai sejarah yang penting kepada negara. Encik Tirmizi juga telah menyatakan bahawa perjumpaan artifak seperti duit shilling telah mendapatkan pihak mereka untuk menerima bajet yang mencukupi. Kapal menang berahi ni dia muncul dalam sejarah kita. Dalam penulisan, ada ke tak dalam penulisan? Dalam sastra. Tapi dia belum ada lagi ditunjukkan secara fakta, secara fizikal kapal tersebut. Whatever kapal yang dikatakan kapal menang berahi ke, kapal Kesultanan Melaka ke, sekarang ni masih lagi kita belum lagi boleh rangkumkan teori tersebut sebab masih lagi fasa yang terlalu singkat untuk kita keluarkan maklumat tersebut. Kita tak boleh pergi jauh lagi selagi mana kita tak excavate keseluruhan tapak tersebut. Kalau jumpaan ni memang kita boleh mengesahkan ini adalah mendam berahi, kapal yang mendam berahi. That mean apa yang ada dalam dokumen tu betul lah dia. Jadi sekarang ni nak mengatakan mendam berahi itu wujud ataupun tidak, dan terlalu awal. Dalam disiplin sejarah, ahli sejarah menumpukan perhatian mereka kepada sejarah yang tertulis lah. Ada mereka yang buat cerita, tulis cerita. So sejarah dengan penulisan secara bercerita kadang-kadang dia tercampur. Macam Sulalatus Salatin, dia dikatakan sejarah Melayu lah, dikatakan sebagai mungkin separuh benar-benar sejarah dan separuh penulisan daripada penulis tu kan. Dia buat cerita untuk melengkapkan cerita dia kan. Dalam bidang arkeologi, arkeologis cuba untuk mencari bukti, mencari dari segi artifak, ecofact dan sebagainya kan. So that's why bidang arkeologi yang sangat bersaintifik dalam disiplin mereka, dia actually arkeologi multidisciplinary kan. Dia akan cuba melihat dari bukti, artifak, ecofact dan sebagainya, apakah kemungkinan ini dapat sokong cerita-cerita sejarah yang tertulis. Berdasarkan pendapat Encik Tirmizi, beliau berpendapat bahawa persoalan tersebut mampu dirungkaikan sepenuhnya dengan penemuan yang kukuh untuk menyokong teori tersebut dari segi bidang arkeologi, dan dari situ boleh selaras dengan pernyataan sejarah. Manakala Datuk Dino berpendapat bahawa penulisan sejarah Mendam Berahi ini tidak dikeluarkan dengan lebih mendalam dari pelbagai pandangan pihak zaman dahulu dan juga perlu dikukuhkan lagi dengan penemuan di tapak ekskavasi oleh pihak arkeologi. So guys, kita dah pun sampai pada pengakhiran video. Semua persoalan telah dijawab. Tapi saya ada soalan terakhir untuk korang semua. Rasanya Mendam Berahi ni sekadar hikayat atau hakikat? Dua-dua. Batu Malai. Jom. Tapak Gajen. Jom. Museum. Jom. Museum. Jom. Galeri Warisan. Jom. Yang bos kita pada hari ini Arif Ahmad bin Joko. Sini kita ada Arif Ahmad.